Penat dah habis. Balik ni awak drive Dah nak jam. Ni kereta siapa yang kau buka ni? Memang Warren, tapi ni kereta kita yang. Jauh sangat beza tu yang. Dugung dengan Beza ni. Ya Tapi Allah. mana? Asal mak aku lah. Mak kau lah hijau. Kau ni. Okey geng. So hari yang kita nanti-nantikan telah pun tiba. Volkswagen Polo kita siap cat. Ni dia. So, color code untuk wajah baru tahun 2026 Volkswagen Polo aku ni, kita buat warna British Green. Warna Mini Cooper tau. Untuk clear, kita pakai clear yang paling mantap woi. Kita pakai clear glass tulis. Yang mana nak tengok jenis aku cat dekat kedai bro atau garage ni, korang boleh tengok dekat playlist Volkswagen Polo punya di store tu. Macam mana progress yang kita buat untuk cat dekat Angah ni. Kita belanja lah. Luar dalam tau. Memang kemas tau Angah cat. Macam itu hari cat bonet ni dia buka seketul. Barulah kena setiap engsel tu. Ni kita tengok lagi. Yang ni semua dibuka satu persatu tau. Luar dan dalam. Dan pemasangan barang pun memang cantik. Siap tolong basuhkan kereta aku sekali. Mantap lah Angah ni. Nice. Kita siap buat sekali anti-rust dekat belah bawah kereta ni. Sekarang ni dah siap final polishing apa semua. Kereta pun dah boleh bawa balik. Tu yang mana nak cat kereta, nak yang orang cakap air tangan yang tip-top ke apa, memang aku recommend dekat Angah ni. Harga kau kena datang, kena burak dulu. Ni memang puas hati lah. Kau tengoklah kereta kau banyak kali. Kau carilah sudut-sudut mana. Dia memang QC banyak kali. Belum nak bagikan kau, kereta dah siap dah ni. Tapi dia tak lepas-lepaskan kau sebab apa? Sebab dia nak check 2-3 kali sampai betul-betul ngam, baru owner boleh ambil. So sekarang ni aku dah puas hati ni. Next kita nak buat apa Volkswagen Polo ni? Cuba korang komen. Aku rasa nak masuk bonnet carbon lah. Kita masuk Brembo pun okey kat ni. Yeah boy. Nak buat apa lepas ni? Cuba kau komen okey. Yang mana boleh follow Angah bro atau Garage, boleh follow TikTok dia. Tengok hasil cat dia kereta-kereta sebelum ni. Kau nak inspirasi warna apa yang menarik untuk kereta kau ke apa, boleh follow Angah ni punya TikTok. Tengok dekat sana okey. Aku rasa itu je lah kot. Macam biasa lah geng. Mantap. Woi.